Hai guys, selepas Shimano Beastmaster dan Forcemaster, sekarang kita nak bincang tentang Shimano Play, mesin elektrik yang mampu milik. Di family Plays itu, kita ada dua jenis. Satu jenis untuk e-jigging dan satu jenis untuk bottom. Yang 600, 800 sampai 1000 iaitu untuk e-jigging dan 3000, 4000 tu untuk bottom. Size 600 tu dia sesuai untuk buat light jigging atau mancing di laut cetek. Max drag dia 5 kilo saja dan dia tiada jigging mode. So kita kalau nak buat jigging, kita kena handheld, kita kena jig sendiri. Datang dengan size 800 sama 1000, boleh tengok perbezaannya dekat sini. Spool dia 800, spool dia lebih kecil dan 1000 spool dia lebih besar. Yang ini dua size, dia ada jigging mode, dia boleh buat auto jigging. Nanti kita akan tunjuk macam mana turn on jigging mode dia. Datang dengan Plays 4000 dan Plays 3000 dan Play 3000 XP. Yang XP itu extra power. So yang kawan yang nak lebih power, lebih kuat, boleh pilih Plays 3000 XP. Mesin ini dia consider medium range, which is sesuai untuk kita buat pancing bottom. Kalau kita nak buat e-jigging, boleh juga, tapi dia berat sikit lah.